Kerajaan Negeri Kelantan komited untuk bekerjasama sepenuhnya dengan Kerajaan Persekutuan dalam usaha menjamin keselamatan rakyat yang seharusnya melangkaui sempadan politik demikian. Menurut Exco Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, YB, Datuk Dr. Izani Husin. Menurutnya, Kerajaan Persekutuan perlu mengambil tindakan segera dan menyeluruh bagi menaik taraf laluan Jalan Raya Timur, Barat, JRTB Gerik Jeli. Jelasnya, insiden kemalangan maut pada Isnin lalu yang meragut 15 nyawa penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyerlahkan kelemahan serius aspek keselamatan di laluan kritikal itu. Perkara itu menuntut perhatian segera daripada pihak berkuasa pusat, katanya menerusi catatan di media sosial miliknya. Mengulas lanjut, beliau melahirkan rasa kesal kerana laluan sepenting itu terus terpinggir. Sedangkan projek mega seperti pembinaan LRT di Pulau Pinang menerima peruntukan besar sehingga 10.5 bilion, tetapi Jalan Gerik Jeli pula masih terbiar dengan pelbagai isu keselamatan yang membimbangkan, tambahnya.